Waalaikumsalam. Boleh cikgu perkenalkan diri? Nama Cikgu Jafri bin Harun. Cikgu berasal dari Selangor. Okey. Cikgu, boleh tak saya tanya satu soalan? Ya. Kalau cikgu bukan seorang guru, apa pekerjaan yang cikgu akan pilih sekarang? Oh, cikgu masa cikgu kecil-kecil dulu, cikgu bercita-cita ingin menjadi seorang jurutera. Dalam jurutera elektronik. Masa kecil-kecil dululah. Tapi mungkin tak kesampaian kot. Cikgu pun jadi cikgu lah. Tapi cikgu best kan jadi guru? Ya. Bila menjadi seorang guru, cikgu dapat mendidik dan mengajar. Dan selain itu cikgu boleh bagi ilmu pada anak-anak murid cikgu. Ilmu yang cikgu ada. Okey, terima kasih cikgu. Okey, sama. Good morning, teacher. Saya nak tanya satu soalan. Okey. Sebelum tu, boleh tak teacher perkenalkan nama teacher dahulu? Okey, nama saya Cikgu Lee Sulang. Okey, saya mengajar bahasa Inggeris. Saya nak tanya, apakah hobi cikgu? Cikgu suka buat apa ya di masa lapang? Saya suka buat cross stitch. Cross stitch yang jahit-jahit? Ya, benar. Wah, biasanya cikgu buat waktu lapang ke ataupun memang saja buat? Waktu 8. Lapang. Bila senang ada masa saya akan buat sikit-sikit. Berapa banyak dia biasa yang cikgu makan masa untuk buat? Bergantung pada saya lah. Kalau saya ambil masa buat tu sikit-sikit, mungkin ambil masa berbulan pun ada. Tengok kalau besar ke kecil. Wah, thank you teacher. Okey, welcome. Cikgu mana lagi yang belum ni aku tahu. Assalamualaikum Ustazah. Saya ingin bertanya satu soalan. Tapi sebelum tu, boleh tak Ustazah perkenalkan diri Ustazah dahulu? Ustazah Sita binti Tati. Ustazah mengajar subjek bahasa Arab. Saya ingin bertanya, boleh tak tunjukkan satu barang dalam beg Ustazah yang menunjukkan Ustazah ialah seorang guru? Oh, berat. Ya, Ustazah. Boleh? Mesti boleh. Ini boleh? Boleh, Ustazah. Kenapa name tag Ustazah? Sebab semua cikgu dan penjawat awam mesti memakai tag. Biasanya Ustazah ada berapa name tag ya? Oh, baiklah Ustazah. Terima kasih. Sama-sama. Itu sahaja untuk dari saya. Okey, terima kasih. Terima kasih juga. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Boleh tak cikgu perkenalkan diri dahulu? Okey, nama Cikgu Syam Suhaila. Boleh panggil Cikgu Syam. Saya hari ni nak tanya satu soalan. Boleh je. Kalau cikgu ada kuasa ajaib dekat sekolah, kuasa apa paling berguna ya cikgu? Okey, kalau cikgu ada kuasa ajaib, yang paling penting ialah cikgu nak senyapkan murid dengan cara cikgu petik jari dan murid pun diam. Kenapa pula cikgu? Macam yang kita tahu, sekolah kita muridnya suka bercakap. Jadi untuk mengelakkan murid bercakap terlalu banyak, cikgu nak gunakanlah kuasa ajaib tu. Wah, cikgu ajaib sangat tu cikgu. Bukan senang kan nak dapat kuasa ajaib macam ni kan? Ya betul cikgu. Terima kasih cikgu. Itu sahaja soalan saya untuk hari ini. Sama-sama.